Saya dahulukan dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin dari saya, keluarga dan kerajaan negeri. Kerana di pihak negeri, Raya tahun ni kita buat satu ni saja. Kalau tidak, lepas ni nak pergi rumah Datuk Seri SS. Tapi kita menyahut seruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menghadkan penganjuran majlis-majlis umpama ini, maka kita pakai had ni satu je lah. Jadi tuan-tuan makan puas-puas. Lepas ni jamuan raya tak ada. Tapi kalau saya ada sini, tahun depan ada lagi lah. Pertama sekali syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita mengadakan majlis ini. Saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua tetamu, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, sama ada tuan-tuan anak Kedah atau menikah dengan orang Kedah atau orang Kedah menikah dengan perempuan. Pakat mai semua, alhamdulillah, yang tinggal di sini, yang bermustatin di sini atau yang bermustatin di luar. Tapi sepenuhnya dengan cuti raya dan cuti sekolah, tuan-tuan berada di sini. Selamat datang ke rumah terbuka Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Saya berbesar hati untuk mengalu-alukan, menyambut semua tuan-tuan yang dapat hadir ke majlis ini. Kita ada nasi, minyak, gulai riah pisang. Biasa orang luar ni dia sebut gulai batang pisang. Saya nak betulkan tanggapan tuan-tuan, orang Kedah tak makan batang pisang. Gajah makan lah. Kita makan riah pisang. Umbuk dia tu, riah orang panggil. Dan riah, bukan semua riah pisang ni boleh dibuat gulai. Ada yang pahit, ada yang serat dia terlalu tinggi, kasak, tokak tak putui. Dia ada pisang tertentu saja. Yang popular pisang abu, pisang awak, pisang langka tak apa molek, pisang bunga tak apa molek, dia pahit. Pisang hutan dia halus, dia tak serat kuah. Jadi kalau kita tokak dia, dia serat, dia keras. Jadi bukan semua umbuk pisang boleh dibuat gulai. Istimewanya riah pisang ni pasal dia seduk rempah masuk dalam rongga-rongga dia tu. Dan dia dimasak lama, dia lembut. Bila tuan-tuan tokak, dia cair dalam mulut. Itu riah pisang. Jadi tuan-tuan kena try. Tapi dia tak habis lah. Saya rasa habis dah. Orang Sungai Pau main masak. Saya taja nasi itu untuk 10,000 orang. Dia pecah saya RM40,000. Orang Sungai Pau. Mereka sembelih kerbau, cik. Alhamdulillah, siapa yang belum dapat rasa, boleh cari. Tamalah mereka pergi hidang. Saya pun tak tengok. Saya makan tatung air tadi. Nasi tu. Dan gulai riah pisang ni, tuan-tuan, kena cari yang made in Sungai Pau. Kampung saya. Dan saya pernah rasa gulai riah pisang di seluruh negara dah banyak orang tiru. Gulai riah pisang tersedap di dunia datangnya dari Sungai Pau. Tahun ni tuan-tuan kita ada rakan-rakan artis. Alhamdulillah, terima kasih kepada artis yang memenuhi undangan kita. Kita ada Datuk M. Nasir. Datuk Paduka Mufti mai tahun ni sebab nak dengar M. Nasir. Saya buat cerita ya, minta maaf tengok. Kita ada Mawi. Mawi tadi nyanyi lagu dengan saya, Seroja. Sedap saya lagi rasa. Pasal Mawi dia nyanyi pelan. Kita ada Haziq. Nyanyi lagu-lagu lemak merdu. Asli, lagu asli. Kita ada Oja dan kumpulan nada. Sambil makan minum, kita boleh dengar persembahan rakan-rakan artis kita ni. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya tahun ni tahun yang ke-6 diadakan majlis sambutan rumah terbuka ni. Kita lantik Datuk Syah 3 kali. Kita buat sendiri 3 kali lah. Saya mula tahun 2020. Tapi tahun tu ada COVID. Tak adalah rumah terbuka. Lepas tu kita mula tahun 2021, 22 sampailah sekarang ni. Dulu kita buat rumah terbuka semua pakai face mask. Mai. Nak makan buka. Alhamdulillah tahun ni kita berhari raya telah bebas daripada pandemik. Tapi kita berada dalam suasana peperangan.
Akibat dia peperangan itu, kita alami sedikit kenaikan. Bukan sikit lah, banyak. Harga minyak naik. Tuan-tuan, masa balik dulu, minyak tak mahal tau ni. Ni nak balik pergi ni, minyak mahal. Terutama minyak diesel, RM5 lah. Saya harap tuan-tuan taklah berjalan pergi jauh sangat, tak usah duk rem. Banyak-banyak kereta tu, jimat minyak. Di negara lain sampai berebut-rebut, orang tidur di stesen minyak untuk dapatkan minyak. Di tempat kita, alhamdulillah, tak payah berebut, cuma sedia duit je. Minyak mahal. Pakat-pakat berjimat cermat, insya-Allah. Dah raya habis duit, minyak pula mahal. Kita pakat berjimat cermat lah. Jadi makan siap-siap malam ni, beri kenyang, esok tak gaduh lah. Tetamu seperti yang dimaklumkan oleh Datuk Tazah Siti Aisyah tadi, tetamu malam ni kita target untuk 80,000 orang. Tapi saya yakin jumlahnya lebih pada itu. Terima kasih di atas semua yang dapat hadir. Mudah-mudahan makanan yang tersedia ni cukup. Cukup untuk semua orang. Walaupun dapat kosong-kosong sikit. Kalau kenyang semua orang, alhamdulillah. Niat saya nak bagi semua orang menikmati semua juadah sampai kenyang. Kalau tuan-tuan beratok panjang, nasi arak kabsah Ustaz Fidaus Firabit, dia kata aku tambah lagi 2 periuk kambing. Nasi arak ada lagi. Patut editor Imam lah nak jual nasi arak. Kita panggil dia mai masak nasi kabsah di sini. Tuan-tuan sekalian, kita mula tadi pukul 5, pukul 10 malam ni insya-Allah habislah. Tahun ni tempat duduk yang disediakan pada satu-satu masa boleh duduk 5,500 orang. 5,500. Tapi saya tengok tadi banyak yang bersila ya. Bersila bersama keluarga. Saya harap tuan-tuan enjoy makanan, tak kira bersila atau duduk atas kerusi. Saya ucap terima kasih kepada semua penaja yang menaja Rumah Terbuka pada tahun ini. Antaranya Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK. Bertepuk tangan sikit. Syarikat Air Darul Aman, Yayasan Islam Negeri Kedah, Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Bina Darul Aman Berhad BDB, Kulim Teknologi Park Corporation KTPC, Permodalan Kedah Berhad PKB, MBI, UIDA dan banyak JLC yang lain, termasuk saya sendiri Muhammad Sanusi. JLC kat saya pun. Tidak dilupakan para penyumbang juadah yang memeriahkan majlis pada tahun ini. Kita panggil makanan viral. Firabit Food Sdn Bhd, Ustaz Fidaus. Faiz Sul. Faiz Sul dia hantar orang dia main, dia ada di China. Budak Faiz tu lah. Hak pi rasmi sekolah apa tahu orang marah. Apa marah? Kak Faiz pun hampa takut. Faiz tu lembut je, cik oi takut apa? Faiz pun hampa kecut. Tam Jebat Channel. Aisyah Pak Karim, buah nangkas. CJ nikah Pak Hang dah kat ku, dia kata. Apa kat budak Aisyah ni pun. Orang Sungai Limau Baling, cakap Ulu Bendengung. FC Duha Enterprise, tahu crispy. Lubuk Rasa Enterprise, nasi jagung ayam. Dan nasi jagung tu partner dia aksiden motor. Tinggal hak cerah sikit tu, hak gelap tu aksiden motor. Makcik. Makcik. Dia orang U-turn dia tak nampak. Haluh, dia naik motor. Ada kecederaan sikit dia tak hadir. Hadir seorang malam ni, saya kata lepas lega esok buat konten. Lagu mana boleh aksiden. Lepas tu dia perli saya nak tambah nasi dah. Macam-macam mereka ni pun. Roti canai terbang. Kawan anak anda kita yang buat roti canai terbang tu, dulu dia pergi tebak roti canai terbang di Osaka, Jepun. 2 bulan lebih. Jepun makan roti canai sebiji RM50. Tak kata apa. Kalau kita maki mapui. Mereka tengok dia duk buat terbang tu, payah nak buat 50 pun 50 lah. Juga terima kasih kepada Datuk Kameldin. Dia buat bihun su utara. 10,000 orang dan syarikat Serbawangi Sdn Bhd juga menaja makanan. Akhir sekali,
Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya dan keluarga dan kaki tangan Esko Datuk Seri SS, Pegawai Kanan, Pegawai Tinggi Kerajaan Negeri. Bagi pihak Kerajaan Negeri, saya rakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat negeri Kedah yang terus memberi sokongan kepada kerajaan sejak tahun 2020 sampai sekarang, tidak pernah berkurangan, makin hari makin meningkat. Terima kasih Daun Keladi. Mai undi hampa bagi sekali lagi. Ini baru kali pertama saya kempen tau. Kempen pun pantun je. Terima kasih Daun Keladi. Hari ngundi bagi sekali lagi. Boleh tak? Sebelum tuan-tuan balik, singgah dah di foto booth Kedah Tourism menyaksikan video pendek bagaimana kerajaan kita yang satu ketika dulu begitu agung, begitu terkenal, begitu hebat, menjadi mangsa kepada pencaturan kuasa-kuasa asing, kuasa luar yang dengki dan khianat kepada kita. Akhirnya berlakulah perang musuh bisik 1821 sehingga 1842. Kota Kuala Kedah yang dijadikan arca di situ, tuan-tuan boleh ambil gambar supaya menjadi peringatan kepada anak cucu kita. Jangan biarkan negeri kita ini menjadi rebutan orang. Kita jaga sungguh-sungguh, kita perhati elok-elok, kita tingkatkan ilmu, kita tingkatkan kemahiran, kita pakat bersungguh-sungguh, bersatu padu. Jangan jemput orang luar main duk buat kacau di sini. Kita jagalah negeri kita ikut cara kita. Saya katakan Kedah ni bila dia sejahtera, nikmatnya untuk semua. Tak kira siapa yang jadi rakyat negeri Kedah, dengan kesejahteraan yang ada di negeri ini, nikmatnya akan dirasai oleh semua. Saya gagaskan juga slogan, siapa yang duduk di sini yang kaya berbaktilah, supaya yang miskin boleh berteduh di sini. Negeri ini saya namakan negeri tempat orang miskin berteduh, tempat orang kaya menabur budi. Jadi kita tengok malam ni ramai orang kaya-kaya pakat buat menu masing-masing. Mai duk taja majlis ni, alhamdulillah, terima kasih. Semoga semua pihak yang terbabit dalam program ni dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dunia, dipermudahkan urusan akhirat, dan kita yang dapat rezeki daripada kemurahan hati orang ni, kita doalah semoga mereka juga berbahagia seperti mana kita. Sekian saja ucapan Hari Raya pada tahun ini. Teruslah menjamu selera bagi yang belum kenyang. Selagi ada tuan-tuan yang balik, perawih dulu, insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.